apa kata kita tengok pula apakah menu istimewa untuk makanan juadah utama yang ditawarkan di sini. Jom. Justin, apa yang kita ada ni? Ada dua makanan sekarang. Okey. Yang pertama dipanggil chicken parmigiana. Saya macam mana pula? Ada ikan salmon. Ini memang sangat sesuai untuk saya sebab saya tengah berdiet sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni kita akan tunggu pemanis mulut pula daripada Justin, ya. Terima kasih. Jom kita rasa macam mana, sedap ke tak? Okey, ni pasal makan lah kan. Saya rasa tanyalah semua orang tu, semua orang akan suka makan. Macam Adira sendiri, kalau Adira makan di luar, biasanya menu macam mana Adira akan pesan? Dia depends juga dengan hari tu. Kalau nak makan apa? Betul. Kalau bosan dengan masakan Melayu, Ada akan pergi kedai western untuk pilih makanan western lah. Kalau dah bosan dengan western, Ada akan makan makanan Melayu. Kalau dah bosan dua, Ada akan masak. Masak yang macam mana? Masak yang biasa-biasa ke masak yang agak rumit untuk dihasilkan? Macam masak, Ada suka seafood sebab mudah, senang dimasak dan cepat masak. Betul, dia cepat masak, Ya, saya setuju. cepat masak. Seperti Ada akan selalu masak butter prawn, sotong masak merah, and Ada selalu buat apa tu panggil seafood Macam dekat atas meja yang banyak-banyak shut up. Yes, Ada masak tu. And Ada tunjuk dekat Instagram. Siapa-siapa nak resipi PM tepi. Wah, dah set letak dekat Instagram untuk kongsi resepi. Okey, maknanya itulah kebiasaan yang menu yang Adira masak. Okey, tanyalah kan, katalah Adira dah berumah tangga kan, pastinya macam Adira mungkin ada benda yang Adira berazam nak buat. Sama ada Adira nak macam masak selalu di rumah, atau mungkin sekali-sekala Adira nak makan luar, atau memang nak lebihkan makan luar, masak dekat rumah tu jarang. Macam mana? Apa perancangan Adira berumah tangga nanti? Pasti kan? Nak cakap macam mana, tapi bagi Adira, Ada suka masak makanan, masakan sendiri, suka makan masakan sendiri. Macam tu. Tapi kalau menu yang mudah dan ringkas kan, kebiasaannya pada hari-hari Adira yang sibuk, Adira akan masak apa? Spaghetti carbonara. Sangat senang. Okey lah, sebagai Hana bukan orang Kelantan, bukan orang Pantai Timur kan. Kalau Hana ke sana, apa yang patut Hana cari dan makan dan rasa jika Hana ke Pantai Timur? Macam Dira, every time balik memang ada makan nasi belauk. Sebab gulai dekat sana lain dari yang sini. Memang boleh rasa lah different dia. Yes. And ada satu kedai dekat Kelantan, roti kitab. Roti kitab? Pernah. Sedap kan? Sedap. Yang tu memang special lah dekat sana. And banyak lah kalau nak cakap pasal makanan Kelantan ni. Kuih dia ke, kuih-kuih yang pulut. Tak tahu dia lah asli macam mana. Tapi memang siapa-siapa yang belum pergi ke Kelantan boleh try makanan Kelantan. Macam Dira sawut pula. Mestilah kan. Mestilah promote negeri sendiri. Tak mesti kita berpromosi negeri kita sendiri. Macam Dira sendiri, macam Dira boleh tak menghasilkan manisan-manisan daripada Kelantan ni? Dia pandai buat Cik Mek. Tahu tak? Cik Mek Monik? Cik Mek Monik kita yang kita ubi dan kita bentukkan jadi macam bentuk. Betul. Nak kata bujur tak bujur lah kan. Macam kita goreng dan kita letak gula, betul? Yang letak gula kat dalam atau di dalam. Sedap ni dia. Dia dah mention ni kan. Dia dah mention ni. Hana pun tak sabar nak rasa pemanis mulut lepas ni. Apa kata kita habiskan dulu kita punya menu utama kita ni, kemudian kita boleh makan kita pemanis mulut ya.